Actually, Gen Z, Gen Y, Millennial dan sebagainya, ni adalah satu kategori dan klasifikasi daripada Barat. Sebab mereka ada generation gap, jurang generasi. Yang mana setiap generasi itu dikategorikan dengan kategori-kategori tertentu. Dan perkara ni tak ada dalam Islam sebenarnya. Dalam Islam, contoh, bila Rasulullah SAW berdakwah, bukan berdakwah pada gen yang berbeza. Ada gen A, gen B, gen C, tak ada. Kalau kita baca sirah macam mana cara Nabi berdakwah dalam Islam kan, tak ada istilah generasi-generasi berbeza, tua, muda. Kita tak ada that. Kita kata pemisahan antara generasi. Sebenarnya it's not about the generation, the situation dan sebagainya, sebab we are the same potential as a human being. Betul tak? Kita semua insan, kita semua hamba Allah. Dan tak kisah sama ada dia membesar pada zaman sekarang dengan social media ataupun sebelum ni, sebenarnya semua tu adalah dibentuk ikut persekitaran dia. Itu bukan dia Gen Z automatik ada dilabelkan sebagai Gen Z. No. Sebab tu pelabelan ni adalah budaya Barat yang salah, yang kita tak patut untuk ikut. Kita tak patut untuk melabel-label orang ni Gen Z, sebab dia automatik dia akan jadi satu macam belief system. Kan, kita macam programkan dia, you Gen Z, dia pun ada satu, dia macam fikir Gen Z ni malas. Automatik dia akan melekat kat kepala dia, aku malas sebab aku Gen Z. Padahal sebenarnya dia rajin. Kan, sebab bahkan kita sebenarnya tim-tim kita sendiri pun Gen Z, tapi tim-tim Inner Republic semua a very hard work. Exactly. Sangat hardworking. Yeah. Sebenarnya it's not about Gen Z ke tak Gen Z. It's about mindset. It's about self-growth. It's about education. Kalau pendidikan bagus daripada mak ayah, dia tak kisah Gen Z ke tak, dia akan jadi insan yang sangat hebat. Betul. Tak kisah gen mana. Nak kata manja, sebelum ni pun ada manja juga. Gen sebelum ni pun manja juga. Yeah. Itu semua adalah relatif tau. Dia bukan objektif terus tiba-tiba je. Kalau Gen Z terus ada label sedemikian, tak.